Dua beranak ini berkongsi derita yang sama kerana masing-masing berjuang melawan barah payudara tahap 3 juga 4 selain penyakit kronik. Sakilah Hanis Mohammed, 48 tahun, disahkan menghidap barah payudara pada Disember 2024 sebelum diserang kanser ovari tahap 2 tidak lama kemudian. Manakala ibunya Faridah Atan, 69 tahun, yang kini tidak kuat berjalan, diuji dengan barah payudara pada Disember tahun lalu. Selain diabetes, juga penyakit buah pinggang kronik atau chronic kidney disease CKD tahap 5. Menceritakan kisah itu, Sakilah Hanis yang berstatus ibu tunggal kepada 3 anak berkata dia asalnya sihat, malah pernah bekerja sebagai kontraktor selain membuka kedai makan sebelum ini. Bagaimanapun kehidupannya berubah 180 darjah selepas jatuh sakit hingga terpaksa menutup kedai makan selain menjual peralatan niaga juga kereta pacuan 4 roda miliknya bagi menampung kos rawatan. Tapi akak sendiri down tak bila daripada payudara, ovary, lepas tu dapat tahu mak pula kena kanser, macam mana tu? Akak masa mula akak kena tu diagnose sebab akak mungkin dah terlalu lama akak struggle dengan single mother kan. Jadi independent tu akak dah ni tahu. Lepas tu sebelum ni pun memang akak jaga mak sakit yang dialisis semua, memang akak yang tugas akak memang akan bawa mak pergi hospital sebelum mak ni. Jadi akak dah macam dah terbiasa tau. Okey, tapi bila lama-lama, bila akak dah masuk kemo 2 circle, 3 circle, akak down lah. Masa tu memang anxiety akak memang teruk. Akak tengok anak pegang pisau pun, contoh kalau anak nak potong apa-apa kan, akak jadi takut. Sebab kita ingat semua kalau ingat benda bukan-bukan lah. Lepas tu bila macam anak nak balik daripada belajar ke, macam ada cuti nak balik kan, akak memang anxiety datang, tak boleh dengar mati. Akak pernah masa mandu, masa tu buat mak pergi sarapan, lepas tu ada saudara meninggal. Akak berhenti tepi, masa tu nak pergi Pantai Remis, akak berhenti tepi, ambil nafas dulu. Memang tak boleh kan, tapi mula-mula lah, masa lepas, mula-mula tu tak ni, tapi bila tengah jalani rawatan tu. Semangat daripada mana? Semangat daripada diri sendiri dengan terus terang cakap, semangat kebanyakan orang-orang luar yang bagi. Dan anak-anak lah. Anak-anak pun dia semangat, dia tak cakap anak-anak tahu, dia tak tunjuk.